Kalau di semua kami masuk, menang lagi lah. Kami dah tak boleh tak payah cerita lah. Kami dah tak ada. Dah tak ada. Oh faham, orang faham tak sedar. Orang faham tak sedar. Luka 11 tahun simpan, malam ni siap. Hari ni simpan lagi 11 tahun. Assalamualaikum. Final trip Sora X Bola Final Malaysia 2024-2025. Katakan sendu, tapi kita dari Keluang kita ada supporter. Macam mana pun kita akan datang. 11 tahun lepas pergi final, JDT kalah. Lepas 11 tahun jumpa lagi. Okay, kita nak gerak ke SMBJ. Sultani. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Julang. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suasana sekarang di perjalanan di Stadium Bukit Jalil. Keadaan hamba. Yang macam baca berita. Tapi kita ni kita dah first time ni nak live ni, tak boleh. Kita dah sampai dah kat parking stadium ni. Apa yang parking apa? Sana kau tengok. Memang betul lah. Agak alhamdulillah, tapi kan cuma JDT semua. tapi smooth lah, smooth. Sendu pun Jalan pun sedap, dia tak panas kan. tak rushing kan. Tak apa semua. Apa pun kita nak kena tunggu ni. Sekarang baru sampai pukul 5. Pukul 4.40. 4.40. Bermakna kita ada 5 jam lagi. Yes. Jadi kita santai-santai kat dalam. Kita tengok apa yang ada kan. JDT lawan Pahang. Kita boleh tengok macam mana punya apa ni, kita akan temu ramah semua penyokong. Macam mana pendapat dia orang, apa semua. Dah ada soalan dah? Mungkin ada kot. Mungkin santai. Ataupun soalan kita soalan apa? Spontan saja. Kita tengok siapa yang kena lah Alhamdulillah sihat. Dah lama sampai? Baru sampai. Mari kita selfie. 5-0. Berapa? 5-1. Berapa? Berapa? 7-2. Dia melampau lah. Dah lah. Itu lawan satu. Lebih. Tapi kau bagi dia 2 okey lah. Okey, kita tengok. Biar lebih, jangan kurang. Selamat. Main JDT ke Pahang?
Pahang, mai. Sini. Dengan keadaan sekarang ni macam mana? Pahang dengan JDT ni? Keadaan yang ni sekarang ni agak meriah agak Macam JDT ramai orang lah penyokong kan. Tapi rasanya Pahang menang lah. 3-2. Pahang boleh menang. Bang, apa bang? 2-0. Okey, Pahang menang. Okey, dia tu dengan keadaan sekarang yang berita yang katakan tak datang stadium. Macam mana abang tu? Orang baru lepas saya habis duit dah. Tapi dua Pahang tetap steady lah. Betul, kita sepupu bang. Cantik. Sepupu bang. Sepupu, bukan lagi sepupu. Adik-beradik. Sebelah je. Jiran je. Okey. Okey, terima kasih bang. Okey bang. Terima kasih. 3-1. 2-1. Jadi 3. Pahang apa? 1. Okey, terima kasih. Ya bang. Okey bang, saya tanya bang. Ni antara JDT dengan Pahang, banyak kata yang JDT dah menang lah. Apa pandangan abang? Bagi saya macam mana pergi je lah support. Sebabnya untuk negara kita kan. Betul. Support. Antara JDT dengan Pahang. Kuat bola Pahang. Tapi betul. bola tu bulat. Kita tak tahu lagi. Asal mana? Asal boleh, tak ada asal yang jengka. Jengka. Sama jengka. Alhamdulillah. Okey bang, terima kasih banyak bang. InsyaAllah. Terima kasih bang. Okey bang, Assalamualaikum. Nama siapa? Niza. Daripada mana bang? Keluang. Keluang baik. Aduh. Bang, kampung kita. Ada orang kampung kita ni. Siapa sekampung lah. Sekampung. Oh, tapi orang Pahang Tapi jangkau Pahang lah. Orang Pahang. Datang dengan siapa bang? Family. Ya, tu ada Mana friend? Sini. Ini dia. Apa yang kita? Okey. Asal abang orang mana ni? Dia sebenarnya Kelantan tapi membesar kat Pahang lagi. Akak orang. Saya macam Baguslah. Keluang mana keluang? Mana keluar. Abang Pahang orang rumah Johor. Tak bergaduh ke? Hari tu masa tak ada 3 orang. Hari tu masa JDT lawan tu ikut jugalah masa tim JDT masa dekat SSI tu. Oh, menyamar. Beritahu dia menyamar JDT. Sekarang isu panas banyak. Isu panas bukannya tim JDT dengan Pahang. Isu panas dia yang dekat luar ni. Yang katakan JDT asyik angkat piala tak payah pergi stadium. Kan? Bila isu tu datang, isu panas ni, akak berdua macam mana? Ada hubungan yang renggang ke apa? Tak ada. Oh, tak ada. Lagi manja lah, lagi manja. Kita aim dah kalau Pahang dengan JDT masuk final kita pergi je. Kita pergi je. Support babe. Gitu. Dia tak boleh. Ini contoh yang baik ni. Kan? Boleh jadikan teladan tak? Tauladan. Kisah. Kisah dah tauladan. Okey bang, jumpa kat Keluang nanti. Kita orang Keluang. Ya, Kita semua datang pada Keluang satu bas. kat mana? Tapi abang jaga tu orang Keluang nanti. Kalau Pahang kalah okey. Kalau Pahang menang. Pahang menang. Jaga-jaga bang. Saya nasihat je. Sebab orang Keluang ni ganas sikit. Okey bang, juga. Okey bang Pada Kuantan Pahang ramai. 4 orang. Masuk bang. 4 orang. Bila sampai? Baru sampai lah. Okey. Agak-agak game malam ni macam mana? Kata dia orang kata sendu ni. Nampaknya sendu. Pahang menang penalti lah. Pahang menang penalti. Bang, yang tanyanya orang Johor tau. Berani ke orang ni? Aku belum tanya soalan. Menangkan lagi. Okey, baik. Berani. Yang abang? Rasa menang penalti juga. Menang penalti. Kepas Sherman tak ada. Hidalgo tak ada. Macam mana boleh tahan daripada JDT? Skor banyak. Ada Ibrahim Manusi. Ibrahim? Manusi. Takkan seorang je. Banyak lagi ada. JDT ada Backson, babe. Ada Arif Ahmad. Ada Muniz. Tapi confident dia boleh menang. Sebab aku confident JDT menang. Confident gila ni. Aku predict aku 6-0. Hai. Oi, nak kosong. Tak marah ke? Tak marah okey, baik. Okey, sahabat. Tak marah awak memang sporting. Baik. Saya. Okey, tunjuk. Dan tu memang yakin menang ni. Cakap aja berapa. Kita penyokong Johor tak ada hal dia. Kita pun kalau boleh malam ni nak JDT kena taruh cukup. Kan. Okey, prediction awak. Prediction saya kalau Pahang mungkin dalam 2-1 lah. Pahang 2. Pahang 2, Johor 1. Johor 1. Pahang siapa skor ni? Kepas Sherman tak ada. Azam Azmi lah. Azam Azmi. Azam Aziz ha. Azam Azmi. Sorry. Dia ada main malam ni. InsyaAllah. Assalamualaikum. Dari Johor Baru Singapura. Mana? Singapura. Fan JDT lah ni. Baik, agak-agak vibe ini hari dengan final lepas macam mana? 3-2. Macam mana bang? Yang lepas ni.
Mana betul lah memang sendu lah final ni Agak sendu. Tapi game malam ni epic sikit. Sebab 11 tahun lepas JDT kalah. Penalti. Ya. 2014. Lepas tu JDT mana pernah kalah kat Pahang kat final. 2014 kita kalah penalti. 2014 kita kalah, JDT kalah. Lepas tu JDT tak pernah kalahkan Pahang kat final. Tak, malam ni JDT menang. Dulu. Jawab. Semua tak betul. Ini dibayar. Baik, kita tengok bang malam ni. JDT Messi kena tekan dia. Oh, tetap JDT nak menang. Siapa hat-trick? Arehman. Dapat Arehman. Jangan, malam ni Arehman tak turun tau sebenarnya. Tak. Dia tak turun dalam padang. Dia kat bench saja. Dia tengok dulu. Sebab dia dah buat 4 MVP. Tak juga. Dia tengok je. Kalau dia turun banyak gol. Okey. Dah jangan layan orang ni. Biar dia minum dah. Ajak turunkan. Bang. Main. Bang, okey bang. Okey bang Bagi prediction sikit bang. Kalau saya bagi teruk ni kena. Tak apa. Jangan bang. Saya nasihatkan abang, bagi kau biar Pahang menang 5-1. Saya atur je. Biar ada orang menang. Satu kosong lah. Pahang 1. Pahang 1 jadi 3-0. Nampak? Buat 1. Okey bang, tak apa. Okey, 1-0. Pahang menang tak apa bang. Confirm. Okey, insya-Allah doa lah lebih bang Baik. Kita nak hiraukan dia orang ni. Okey bang, tanya. Jumpa kita ni. Baik. Kita tak nak tengok pada JDT. Ni meh pasang ni meh. Baik. Okey, awak punya rasa malam ni Pahang menang? Mesti menang punya. Menang. Menang berapa? 3-2 lah. Aku orang ni orang Johor tu, kau cakap macam tu. Menang. Kau takut ke? Tak takut. 3-2. Dia kena pukul lagi. Okey. Baik dah. Berhati. Bang, mari bang. Bang. Okey bang. Lihat juga. Dia orang Johor. Yang kat depan tu orang Johor, orang Singapura. Dia cakap Pahang kalah 4-1, 7-1. Lawan balik bang. Berapa agak-agak malam ni? Agak-agak saya lah malam ni. Pahang menang penalti. Menang penalti juga. Macam 11 tahun lepas. Boleh ke? Boleh. Awak Sama. 0-0 ataupun 1-1 lepas tu penalti. Pahang menang. Okey, West Singapore. Menang, Pahang menang. Penalti dia cakap. Pahang menang. Okey bang, tak apa. Moga-moga ada saingan yang kuat. Siapa yang kena kad merah malam ni agak? Okey dah. Siapa yang kena kad merah malam ni agak? Badak Samsul Saad. Syarul Saad Favorite player Dia gerah. Macam takut je cakap awak faham. Sebenarnya betul. Favorite Syarul Saad lah. Dia punya style Okey, malam ni apa-apa pun harap-harapnya Pahang boleh kalahkan JDT. Sebab bila Pahang boleh kalahkan JDT, bermakna liga kita dah baik. Orang cakap tak baik, nanya liga kita baik kan? Dan satu lagi doa kita, Pahang tahun depan akan datang balik, InsyaAllah. Baik. Okay, selamat. Dah tahu nak tengok vlog buka awak kat mana ni? Sora Explorer, follow kita TikTok ataupun YouTube. Sora Explorer, insyaAllah. Bang. Orang kontak. Baik. Nak bagi prediction, main. Orang kontak Pahang. Apa yang membuktikan? PHG 304. Okey, PHG 304. Betul tak? Belakang kita banyak baju Pahang Okey, saya dah beli bang. Dah beli. Oh, dah beli. Memang. Okey, apa rasa-rasa malam ni game agak-agak best tak best? Pahang akan membuat sembahan yang terbaik bang. Okey, lagi kita nak result 2-1 bang. Pahang 2. Pahang 2, Johor 1. Boleh lah. Keliling kau orang Johor ni. Tak apa. Johor kau tengok mak, dia kata
JDT kalah 2-1 dia. Okey tak? Faham jawab saudara betul. Tak nak jawab lah bang. Dia marah. Dia marah. Tak apa, dia marah saya. Okey. Dia pun tahniah sampai. Okey, teman. Jumpa datang berapa orang? 2 orang. Dengan 2 orang sorry. Okey, nak tengok kita kat mana tahu tak ni? Video kita ni. Sora X Bola. Follow sekarang. Nanti saya upload kat sana. YouTube dengan TikTok. Okey bang. Baik Sora X Bola jangan lupa. Sora X Bola. Okey. Baik. Nanti abang-abang ni semua ada dalam video. Okey bang. Selamat. Baik. Bang. Macam family muka. Baru tadi tengok kita bang. Oh, baru tengok. Sora X Bola. Kita mana dia nembak saya. Oh, okey, main. Kerana awak orang followers kena masuk kita punya vlog. Okey bang, agak-agak kita dah tahu dah. Jangan mengundur bang. Dia macam takut je. Tak, orang faham. Tak apa. JDT bang. Kita bang. Ada bang. Menyamar. Ini mesti dah pakai 2 baju. Buka. Buka. Kau tak ada tipu lah. Muka kau memang orang kepada tipu. Ini dia semangat kata bola. Oh, siapa skor tu tukar baju? Siapa skor? Kalau faham tak skor macam mana? Buka baju ni. Okey. Bang, agak-agak buat ini hari petang beza dengan final yang lepasnya dah. Agak-agak mata-mata malam ni perlawanan mungkin agak daripada Joe Lorot Azin lah. One way traffic. One way traffic. Tahun ni memang dia pegang lagi Piala Malaysia. Pegang lagi Piala Malaysia. Yakin. Orang faham lagi? 50-50. Boleh bagi fight. Sebab dia bawa 2 baju. Tapi kita bukan nak tengok siapa menang. Gol banyak mana. Kita nak tengok game yang baik. Game baik. Final. Pentas malam ni game baik lah. Kan? Ini penyokong faham. Nyamar sebagai orang JDT. Gantung lah bang. Tapi dia tak boleh, muka dia memang orang Pantai Timur. Kau make up lah macam mana, okey bang? Orang Jawa. Jawa Timur. Mak Jawa. Mak Jawa. Bapak Kedah. Kedah pula. Duduk faham. Bang, nasib kau tak baik. Kedah Pahang tahun depan belum tentu lagi. Masih kau tak baik lah. IC tu tukar kau pergi 01. 01. Dah kerja sana Dah kerja kat Johor. Okey, tak apa, selamat. Okey, sporting baik. Nanti tengok vlog kita. Sore apa? Boleh bang. Boleh. Boleh dah. Ya ke? Okey bang. Jojo Hospital. Okey. Mana bang? Daripada Mari saya. Mari. pada Kuala Lipis. Pada Kelipis. Dari sana pukul berapa tadi bang? Ya, awal pagi lagi pukul 9. 9. Habis ni datang nak tengok Pahang menang ni. InsyaAllah. InsyaAllah Berapa agak-agak bang? Sikit je, 1-0 je. 1-0 je. Cukup apa tu? Cukup lah. Cukup lah untuk menang. Jadi menang. Nanti lah bang, ingat semangat kita nak. Kita tak kisah pasal orang Pahang dengan Johor sebelah-sebelah je. Betul. Tak ada, kita semua sepupu okay bang. Macam mana agak-agak pasal apa penyaring gol ni? Kalau penyaring gol ni Jangan takut. Dah tak sebut. Siapa penyaring ni? Fazli Shah. Fazli Shah. Captain. Fazli Shah insyaAllah. Tengok dia nak cakap siapa penjaring gol pun tak tahu sebab memang tak ada penjaring gol apa tak boleh main bang. Kepas. Mimpi aku tak boleh main bukan jadi king. Tapi keyakinan dia. Keyakinan besar. Okay, bang. Ya, terima kasih. Support. Mari kita support. Okey. Okey, Pahang. Apa Pahang punya ni tagline apa? Ogo Pahang. Ogo Pahang. Okey bang. 1 2 3. Ogo Pahang. 1 2 3. Ogo Pahang. Kita bersaudara berapa jaringan tak satu. Tak kisah. Kau sana. Baik. Satu jalan. Jadi kalau awak buat bang tu nak buat. Bang tu. Orang Pahang bukan Johor. Jawab lah.
Tengok Pahang. Buka lah. Jangan malu. Saya orang Pahang malu, tak payah malu. Bulan ni muka awak kat depan TV. Malam ni agak datang dari mana, Kuantan Datang dari Kuantan. Jalan Kuantan. Berapa orang? Naik bas dia. Oh, naik bas. Semua orang Pahang. Tak. Johor, okey baik. Apa awak rasa game malam ni, men? Best tak best kan? Rasa sengit lah dalam dua sama. Sengit. Oh, sengit. 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 Dua sama lah paling nak. Dua sama. Habis akhirnya siapa yang menang? Faham. Pahang menang. Penalti lah tu. Dah. Pahang menang dah, tak payah dah. Dah habis. Dah. Kita tengok vlog kita. Awak orang ada dalam video kita. Gurau. Sudah Exbola. Tengok game baik-baik, support Pahang. Doa baik-baik untuk Pahang. Zaman saya dalam blog Sudah Exbola. Follow kita. Muka awak hanya apa familiar gila. Apa? Awak nak cakap apa? Awak Johor Pahang. Saya Arja. Orang Johor. Orang Johor serius? Ya, saya Arja. Apa awak rasa? Ini selain Pahang tu. Tak, belajar kat Pahang. Suara unik Belajar kat Pahang tapi orang Johor. Orang Johor. Suara macam Yuna je. Awak rasa game lah ni macam mana ni? Mestilah Johor menang, apa lagi? Kau rasa macam orang Pahang ke? Dia dengar je awak. Alamak, tak apa. Berapa? Paling-paling lah. Paling-paling 3-2 ke macam tu. JDT 3 Pahang 2. Ya. Siapa skor? Johor skor. JDT kena kat merah confirm malam ni. InsyaAllah. Siapa? Siapa kat merah? Saya tak ingat lah orang-orang ni. Belum berlaku memanglah tak ingat. Okey lah, datang dari mana ni? Semua daripada Universiti Malaysia Pahang. Universiti Malaysia. Oh, orang pandai. Alhamdulillah orang pandai. Awak ada kena mengena dengan penyanyi Yuna tak ada? Ada kot. Ada. Okey lah. Enjoy the game. Enjoy the game. Thank you. Nak tengok kita kat mana tahu? Suara Exbola. Okey, nanti Follow saya kita. follow kat TikTok. TikTok, YouTube boleh. Okey. Ready? Thank you. Handsome semua. Saya the best. Ada jumpa lagi lah. Agak bobat tak kenal lah. Agak-agak malam ni macam mana? Malam ni JDT lah. JDT. Tak macam confident gila ni. Film Malaysia dia dah pegang Setiap kali bawa, menang. Okey, lepas ni bawa pun menang. jangan bagi dia bawa. Nak tengok macam mana Aura. Berapa? Kita bagi muka lah. Sebab Pahang betul kita nyesal. Kita bagi 2-0 je lah. 2-0 tak ada muka. Ada muka lah tu. Bagilah seri. Tak. Kita 2-0. 2-0. Okey lah. Dia dah pegang piala ni. Bagilah dia. Menang. Perempuan kena selalu menang. Of course. Bagi dia menang. Dah jangan layan dia dah. Dari mana? Daripada mana bang? Daripada Cenok. Daripada Cenok. Bila abang rasa game malam ni bang? 11 tahun. Selepas 11 tahun kita jumpa balik dekat final. Dan kalau tanya saya rasa JDT menang. Tanya abang saya tak tahu. Ya, hari ni kalau Dixon Wakame masuk, menang lagi lah. Wakame dah tak boleh tak payah cerita lah. Wakame dah tak ada. Orang Pahang tak sedar. Orang Pahang tak sedar. Oh, hari ni Wakame tak ada. Sekarang zaman Kepa Sherman. Okey, Kepa Sherman kita orang tak minat. Tak minat. Nak Dixon juga. Hari ni Dapat tak boleh main. Tak boleh main. Hari ni yang skor hari ni Abang Misek. Abang Misal siapa? Abang Misek Rowley. Oh, David Rowley. Dia skor. Kepa Sherman tak boleh main. Itu tak nak. Hidalgo tak boleh main. Tak apa. Tak nak juga. Tak apa. Yang lain ada. Pogba tengah Bahim okey. dengan Misai padan lah. Saya kenal Misai je. Saya tak kenal. Oh, Mama tak kenal? Tak kenal. Saya tak minat Pogba. Oh, tak minat. Kalau ada nama kat Pahang Pogba tu memang saya takkan tengok tu. Malam ni tutup mata lah. Okey, tak apalah bang. Yang penting Pahang menang. Pahang 1. Jadi 3-0. Ui, hebat. Abang Misai. Bang, JDT. Bola kepala bang. Setiap game JDT skor banyak bang. Dengan Pahang di mana menang banyak kan? Tak boleh. Masukkan lain 10, 9, 8. Dengan Pahang lebih kuat 3. Betul. Tak ingat ke 2014 macam mana jadi? Kita ingatlah ni kita. Tapi pada malam ni saya lupakan. Lupalah, tak nak badi. Luka Johor Masih 11 tahun simpan. Luka 11 tahun simpan. Malam ni siap.
Hari ni Impact lagi 11 tahun. Aduh, okey dah bang. Tadi bang. Cuba bang. Enjoy the game. Enjoy the game. Baik Right. Mana beritahu kita perkenalkan diri, dari mana grup? Saya Den dari Galaxy Supporters. Galaxy Supporters. Mana fan JDT? Ya, betul. Tengok baju pun dah tahu. Agak-agak malam ni game? Agak-agak malam ni game JDT tak apa lah. JDT tak apa. Orang Pahang lalu belakang dengar. Tak apa. Kena yakin. Kena yakin. Confidence level tu mesti tinggi. Berapa malam ni? Saya tak banyak lah, minta 3-1 lah. 3-1. Macam sikit tu. Sikit. Cukup lah. Tengok game malam ni. Faham 4-1. sebab faham pun tak mungkin akan biarkan JDT menang banyak. Jadi melawan. Tapi sejarah kita kan 11 tahun Sejarah tu. Sejarah 11 tahun yang lepas. Malam ni berulang kot. Biar sejarah jadi sejarah. Sejarah tak mungkin berulang. Muka JDT 11 tahun tu. Jangan main. Itu yang kita nak tutup tu. Kalau menang nombor 2. Nombor 2. Game kena cantik. Kita nak tengok game. Banyak dah kita cakap. Kita bukan nak tengok jaringan banyak sikit kan. Kadang-kadang bulut dia cakap. Tapi kita tengok game best. Kalau game final berat sebelah, one way traffic ke Separuh Padang, tak best. Datang jauh-jauh kan. Harap-harap kita doa sama-sama malam ni game fight. Boleh bang Boleh. Baik, muka semua ada dalam video kita. Dah tahu dah. Baik bang. Terima kasih. Followers kita. Bang, kita jumpa dengan fan. Masuk lagi. Okey, bagi awak punya group dah bagi prediction kat table ni pula. Kita bagi dia orang pula kan. Ni satu bas Bang, prediction bang, berapa agak-agak bang? 3-1. 3-1. 4-0. Ada sebelah. Bang tak perasan bang. Okey, berapa bang? 3 gol berbalas 1. Pahang 1. Ini rombongan daripada JFC Johor Fan Club. Baik, kita jumpa kat dalam Selamat. Sekarang kita dah interview semua fans Pahang. Fan Johor Tazim. Ada yang suami isteri JDT Pahang. Ada yang kata Pahang menang confident gila. Ada yang kata JDT menang. Kita tak mau dengar tu semua. Cuma kita interview, betul tak? Betul. Kita nak tengok game malam ni. Kita tak nak one way traffic. Kita tak mau game berat sebelah. Kita nak fan yang datang ni dalam 50,000 orang semua enjoy the game. Enjoy the game. Ini game final weh. Ini bukan game liga kan. Tapi sejarah membuktikan JDT pernah kalah dengan bang. Tak tahulah malam ni final selepas 11 tahun. Mungkin macam brother Pahang tadi cakap, mungkin sejarah ni akan dibawa 11 tahun ke depan. Kita tahu, kita tengok game malam ni. Jumpa dekat malam ni game JDT Pahang. InsyaAllah kita jumpa di